Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Bersama saya lagi Cikgu Wahidah. Pada pembelajaran lalu, kita telah mempelajari mengenai interaksi antara haiwan. Tajuk kita yang seterusnya ialah interaksi antara tumbuhan. Kita juga akan mempelajari mengenai kepentingan interaksi antara hidupan kepada ekosistem. Jom kita mulakan. Interaksi antara tumbuhan. Bukan sahaja haiwan, tumbuhan dalam suatu habitat juga berinteraksi antara satu sama lain untuk terus hidup. Terdapat dua jenis interaksi antara tumbuhan, iaitu persaingan dan simbiosis. Mari kita kenali dua jenis interaksi antara tumbuhan ini. Interaksi yang pertama ialah persaingan antara tumbuhan. Apakah yang menyebabkan tumbuhan bersaing? Tumbuhan bersaing untuk mendapatkan 4 keperluan asas yang terhad, iaitu ruang, air, cahaya matahari dan nutrien. Lihat anak pokok dalam dua saiz pasu ini. Kedua-duanya ditanam dengan jumlah biji benih yang sama. Kuantiti air dan udara juga adalah sama diberikan setiap hari. Apakah yang menyebabkan perbezaan pertumbuhan anak-anak pokok ini? Ini kerana tumbuhan dalam pasu kecil ini bersaing untuk mendapatkan ruang yang terhad. Lihat pasu A dan pasu B sebelah ini pula. Jumlah air disiram adalah sama. Akar tumbuhan di dalam pasu B tumbuh lebih sihat kerana kurang bersaing untuk mendapatkan air yang terhad. Anak benih ini ditanam dan dibiarkan selama 3 minggu di dalam kotak yang ditebuk lubang. Kuantiti air disiram adalah sama. Apakah yang menyebabkan tumbuhan dalam pasu A tumbuh lebih tinggi apabila dibiarkan di dalam kotak? Pokok-pokok di dalam pasu A tumbuh lebih tinggi kerana bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari yang terhad. Lihat pula tumbuhan di dalam bekas ini. Bekas tanaman B ditaburkan dengan baja. Kedua-dua pasu mendapat cahaya matahari, udara dan kuantiti air yang sama. Apakah pemerhatian yang dapat kamu lakukan? Tumbuhan di dalam bekas A lebih rendah dan tidak tumbuh secara sihat kerana bersaing untuk mendapatkan nutrien yang terhad. Interaksi antara tumbuhan yang kedua ialah simbiosis antara tumbuhan. Simbiosis ialah hubungan rapat antara dua spesies tumbuhan. Terdapat dua jenis simbiosis iaitu komensalisme dan parasitisme. Mari kita kenali kedua-dua jenis simbiosis ini. Apakah itu komensalisme? Komensalisme bermaksud interaksi yang memberikan manfaat kepada satu pihak tetapi tidak merugikan atau memberikan manfaat kepada pihak lain. Contohnya, pokok langsuyar hidup di batang pokok perumah untuk mendapatkan sokongan dan cahaya matahari. Pokok langsuyar tidak merosakkan pokok perumah kerana akar dan batangnya tidak menembusi pokok perumah. Selain itu, pokok orkid dan pokok perumah juga contoh komensalisme. Pokok orkid menumpang di batang pokok perumah untuk mendapatkan sokongan, cahaya matahari dan nutrien daripada persekitaran. Sementara itu, pokok perumah tidak terjejas dan tidak mendapat sebarang manfaat. Simbiosis antara tumbuhan seterusnya ialah parasitisme. Parasitisme ialah interaksi yang memberikan manfaat kepada satu pihak sahaja dan merugikan satu pihak yang lain. Dalam interaksi ini, pihak yang mendapat manfaat dikenali sebagai parasit, manakala pihak yang mendapat kerugian dikenali sebagai perumah. Sesetengah tumbuhan seperti bunga pakma tidak boleh menjalankan proses fotosintesis. Oleh itu, bunga pakma perlu menumpang pada pokok perumah kerana bunga pakma akan menyerap air dan nutrien daripada pokok perumah. Pokok dedalu yang menumpang pada batang pokok perumah juga adalah contoh parasitisme yang mendapatkan nutrien dan air daripada batang pokok perumah. Interaksi ini merugikan pokok perumah dan dapat menyebabkan bahagian batang pokok perumah akan mati.
Mengapakah hidupan perlu berinteraksi antara satu sama lain? Apakah kepentingannya? Yang pertama, untuk mengawal populasi hidupan. Interaksi berbentuk persaingan dan mangsa-pemangsa dapat mengawal populasi hidupan dalam suatu habitat. Populasi tikus di ladang kelapa sawit dapat dikawal dengan kehadiran haiwan pemangsa seperti burung hantu. Yang kedua, untuk memastikan kemandirian spesies haiwan. Hidupan dalam sebuah ekosistem berinteraksi antara satu sama lain untuk memastikan kemandirian spesies di dalam sebuah kolam. Ikan besar bergantung pada ikan kecil untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Ikan kecil dan berudu pula bergantung pada rumpai air untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Yang ketiga, mengekalkan sumber semula jadi. Persaingan antara tumbuhan membenarkan tumbuhan yang berjaya bersaing sahaja untuk kekal hidup dan menghasilkan bakal-bakal anak yang berkualiti. Dalam sebuah habitat hutan, pokok yang lebih mandiri akan berjaya hidup dan membiak. Kepentingan yang keempat ialah menjaga keseimbangan alam. Semua jenis interaksi yang wujud antara hidupan dalam suatu habitat dapat menjaga keseimbangan alam.